Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu sekali lagi dalam podcast Dr. Jaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Kodori Ahmad. Ucapkan selamat datang sekali lagi ke musim kedua, segmen pertama, episod ketiga. Segmen pertama ni adalah menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Yes, masih Betul? lagi Betul, berlegar pada tajuk menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Dalam siri yang lepas, siri kedua, kita telah membincangkan apa ya. Episod pertama apa? Episod kedua mengapa? Dan sekarang kita sampai ke episod yang ketiga ataupun episod terakhir dalam segmen pertama. Segmen pertama ya. Kita ada 3 segmen Yes. 3 segmen. Segmen kedua nanti memperkukuh pentaksiran berdasarkan skor PBS. Dan segmen yang ketiga pelaporan dan pensijilan. Kesemuanya insya-Allah kita akan sampai kepada 10 siri. 10 episod ya, episod ataupun 334. Jadi Cantik. kita sekarang berada pada Segmen pertama, episod ketiga. Kita akan membincangkan tentang bagaimana pula kali ini. Okey, Dr. Kodri, secara keseluruhan lah kalau Dr. Kodri melihat tajuk ini, menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran ini dari aspek bagaimana. Dr. Kodri nak cerita pasal apa? Okey, kalau bagaimana ni tu, saya mula kompartmenkan kan. Okey. Yang pertama kena terbuka, Dr. Jamil. Terbuka. Okey, satu terbuka. Yang kedua kena berkolaborasi, Dr. Jamil. Berkolaborasi ada kaitan dengan terbuka, tidak terbuka apa ni? Yang ketiga berpacukan data ataupun data driven. Data driven. Yes. Saya rasa 3 perkara itu amat tepat kita buat di abad 21 ini, Dr. Jamil. Ya. Apa maksud terbuka? Cantik. Sekarang ni apabila kita menghidangkan sesuatu servis atau perkhidmatan, sering orang-orang kita yang menghidangkan tu sangat defensif. Iya, itu satu. Dia defensif sebab apa? Sebab kena tembak lah tu. Yes. Dan iyalah kita due respect lah rakan-rakan kita orang apa ni, bila ada satu program itu oleh kerana dia bukan dalam kumpulan dia, ataupun orang macam kita orang dah lepas, kita dah kerja pentaksiran kita dah tak buat lagi dah. Jadi seolah-olah apa sahaja yang dibuat oleh orang dulu tak betul. So kita tembak je. Main tembak je. Tapi memang sedap tembak ni. Sedap tembak ni. Kita merasa dulu bagaimana susah payahnya dulu lah. Kita merangkul, berfikir, kita crack siang malam. Kali bila kita hidangkan kepada public, asyik kena tembak je. Dan yang tembak tu kawan-kawan kita pula tu je. Sedih. Betul. So dalam hal ni kalau boleh rakan-rakan jangan buat masa untuk defend. Walaupun kena tembak macam mana pun. Yes. Terimalah tembakan itu sebab mungkin ada peluru-peluru emas yang sangat berharga yang kita kutip peluru emas biar dia bersarang di dada kita tapi peluru emas yang orang akan beli nanti. Itulah juga harapan kita melalui podcast Dr. Jaka ni, Dr. Kodori. Kita bukan bertujuan untuk menembak, bukan bertujuan untuk mencaci, mencerca apa yang telah diberi oleh kawan-kawan kita, adik-adik kita di kementerian ataupun di lembaga periksaan dulu, kalau saya pun di majlis periksaan. Bukan tujuan itu. Betul. Sebab itu kita tidak ulas secara detail sangatlah. Contohnya lah Dr. Jamil sendiri selalu atas pentas bila bercerita tentang tujuan ada 3 slide. Tujuannya ini. Lepas tu tujuan tu bila cerita tentang struktur ini. So bila ada orang komen sikit, tak, yang ini juga. Itu mempertahankan. So kalau boleh kita lega sebab tujuan untuk kita menyusun semula ni adalah untuk tambah baik. Ya, untuk tambah baik. Untuk tambah baik. Jadi dua-dua pihak bagi saya kena terbuka. Bukan pihak yang membentang. Bapak yang menerima pun yang mengomen ataupun memberi ulasan pun kena terbuka juga. Sebab kalau defensif, apa yang nak disusun semula? Nak defensif dah. Itu aja. Saudara tuan, kita nak susun semula. Tak perlu susun. Dah tak perlu susun semula pula. Salah kan? So, syarat yang pertama Dr. Jamil, bagaimana kita kena terbuka. You are right. Orang yang menjalankan kerja terbuka dan orang yang dilibatkan dalam menyusun semula itu mesti terbuka. Sama-sama terbuka. Maknanya pihak
yang menerima daripada apa saja polisi dan sebagainya. Oleh kerana itu, guru contohnya, Betul. guru mesti terbuka. Betul. Ibu bapa pun mesti terbuka. Betul. Masyarakat mesti terbuka. Betul. Bila you kata susun semula, maknanya tujuan dan struktur dah ada. Ya. Kalau tidak, namanya bukan susun semula. Betul. Kan? Maknanya membina tujuan dan struktur. Bila kata susun semula, tujuan dan struktur tu dah ada. Ya. Dan kalau doktor sebut SPPK lahir berapa? 2007. Saya belum pencen masa tu. Sangat 2007. Maknanya tujuan SPPK dan struktur tu dah ada. Ya. So bila sebut susun semula, kita mesti datang dengan hati yang terbuka. Dan ia relevan sesuai pada waktu itu. Yeah. Sesuai pada itu. Yeah. Jadi memang Betul. ada peluang lah untuk ada Betul. peluang Betul. Saya nak petik lagi satu lah, kena tabik pada Datuk Adi Badui zaman tua. Datuk Adi selalu ingatkan kita, we have done our best, Kudri, and they are doing their best. Ya. Okay, maknanya kita dah buat yang terbaik masa kita 20 tahun dulu. Ya. Dan adik-adik kita sekarang, they are doing their best. Ya. So kalau boleh jangan defensif, jangan serang, kita sama-sama terbuka, rasanya okey. So syarat, kaedah, langkah pertama Dr. Jamil ialah menterbukakan diri. Menterbuka diri. Semua pihak. Yes, semua pihak Ya. menterbuka. Siapa yang dilibatkan dalam menyusun semula, sebab yang kita susun semula dua perkara, tujuan dan struktur, Yes. maka orang yang terlibat kena terbuka. Yes. Yang kedua, berkolaborasi. Tak boleh buat Bekerjasama. sendiri. Kau janganlah kawan-kawan kita kat lembaga periksaan. Kita lama kerja kat lembaga periksaan. Kita lama. Orang lembaga periksaan macam mana dulu kita tahu. Kalau boleh kali ini bukakan untuk bersama-sama. Ada wakil KPM-nya, ada orang-orang dari sekolahnya, ada orang-orang ibu bapanya, ada ahli komunitinya, ada murid-muridnya. Ini yang selalu kita tinggalkan, murid-murid. Sit down, duduk, and then susun semula tujuan dan struktur. Bagi saya tak salah lah saya rasanya kalau kita sebut bahawa hal-hal berkaitan dengan pentadbiran, pendidikan, pembelajaran dan sebagainya bukan hak satu pihak saja. Ya. Betul. Kalau contohnya pentadbiran. Betul. Pentadbiran dia bukan hak lembaga periksaan atau majlis periksaan saja dalam konteks Malaysia ni. Betul. Semua ada peranan, ada fungsi untuk yang boleh dimainkan dalam aspek pentadbiran ni. Betul. Jadi kita mesti terbuka lah. Yes. Mesti ada kolaborasi lah antara pihak-pihak tersebut. Betul. Lebih-lebih lagi dalam apabila kita nak berubah lah, kalau kita selalu orang menggunakan reformasi atau reformasi pendidikan. Kalau perlu reformasi itu mesti ada kolaborasi. Mesti ada berkolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat. Betul. Dalam kerja-kerja pentadbiran. Sebab sekarang abad 20 kan Dr. Emil. Apa dok? 4C tu apa Dr. Emil? Ya, Kan? 4C. Kreatif, kritis, communicate, collaborate. Ya. 4C. 4C. Maknanya kalau kita tolak collaborate, kita ada 3C je Dr. Emil. 3C saja. Tak cukup? Apa Tak cukup. So that, okay. So dalam berkolaborasi ini, rakan-rakan yang dikasihi, kolaborasi itu adalah satu bentuk kompetensi. Satu bentuk kompetensi. Kompetensi itu untuk kita kata berkolaborasi. ialah amal berdasarkan ilmu dengan beradab. Betul. Maknanya apabila kita dilibatkan untuk menyusun semula, kita mesti kompeten dalam collaborating. Ya, betul. Ada adab kolaborasi itu macam mana? Kalau duduk 5-6 orang asyik menang aku saja, itu bukan kolaborasi itu. Yalah, maknanya pelbagai pihak dilibatkan. Yes. Kita sangat menghargai usaha Kementerian Pendidikan apabila sesuatu perkara itu hendak dilaksanakan, mereka ada sesi libat urus. Sesi libat urus itu ialah satu bentuk kolaborasi dalam memikirkan apa yang nak dibuat. Betul. Kita pun ada pengalaman, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang menjemput kita Betul. untuk bersama-sama. Kolaborasi itu kalau bahasa tradisional kita apa? Kalau gotong royong boleh tak? bahasa orang kampung. Kalau orang kampung, gotong royong boleh tak? Okey. Ini saya nak ingat tu. Gotong royong tu, perkataan gotong kalau yang kat Tanjung Karang lah.
Gotong maknanya bawakan, pikul kan? Gotong. Gotong. Royong tu mesti geraknya sama. Royong. Okay. Tapi kalau kita pikul, seorang ke selatan, seorang ke utara, tak jadi tu. Tak jadi. Nah, itu gotong Mesti dan royong. Gotong dan royong. So bayangkan ya, kalau dalam gotong royong tu, seorang ke selatan, seorang ke utara. Ya tak jadi tau. Tak jadi. So syarat collaborate tu kena ada Dr. Jamil. Ya, betul. Mesti ada. Jadi kolaborasi itu dia kalau dalam matematik lah. Matematik lah. Kalau dalam matematik ataupun fizik dia dipanggil mesti ada satu kuantiti vektor yang ada magnitude dan arahnya. Okey, ngin. Ada magnitude dan ada arahnya. Ada arahnya. Dia satu kuantiti untuk menggerakkan sistem pendidikan, sistem apa ni kan. Okey. Dia mesti ada satu kuantiti. Kuantiti itu bukan kuantiti skala yang ada magnitude saja. Dia ada magnitude dan arah. Magnitude dan arah. Kalau misalnya pembelajarannya ke sana ataupun pentaksirannya ke sana, pembelajarannya ke sana, atau apatah lagi yang bertentangan. So tidak akan mendatangkan kesan yang optimal. Vektornya kosong. Ataupun kejadian negatif. Mana yang kuat? Mana yang kuat? Dia tak ada apa. Dia resultantnya kosong. Ya. Jadi untuk menghasilkan satu resultant yang optimum, arah apa tu mesti sama. Magnitude ke sana, arah magnitude dengan tu apa ni? Kalau katalah kita cantumkan antara pembelajaran dengan pentaksiran, contoh. Betul. Pembelajaran dengan pentaksiran, ataupun kita selalu saya gunakan pentaksiran dengan pengajaran. Pengajaran, guru mengajar ke sana. Tapi pentaksirannya ke sana. So dia punya resultnya sangat pendek. Apatah lagi kalau guru mengajar ke sana, mentaksir ke sana. Betul. So murid tak belajar sebenarnya. Resultnya ialah pembelajaran. Jadi di situ. Betul. Jadi mesti ada kolaborasi antara matlamat pengajaran dengan matlamat pentaksiran. Betul. Bagaimananya tu? Caranya ialah betul. Matlamat pengajaran dan matlamat pentaksiran mestilah pada arah yang sama, ataupun serong sikit pun tak apalah, sikit apa. Betul. Kalau pengajaran ke sana, pentaksiran ke sana, jadi resultnya agak jauh sikit. Okey, kalau balik pada tradisional tadi Kak Tanjung Karang kan, gotong royong. Kak Tanjung Karang tu kalau mindahkan rumah tu gotong royong ni. Pindah rumah tu gotong. Diangkat ramai-ramai rumah tu digerakkan satu arah. Tapi bayangkan ya, kalau ada dua kumpulan, satu ke timur, satu ke barat, boleh pecah dua rumah tu. Pecah rumah. Satu Sidang Kosunon kata pergi timur, Kiai Dul Moen kata pergi barat, kata pecah rumah tu. Pecah. Jadi ataupun tak bergerak lah, tak ke mana-mana. Jadi untuk menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran tu, kita mesti satu terbuka, yang kedua berkolaborasi. Tapi tak habis tu doktor. Tak habis. Ada satu lagi. Kita duduk di abad 21. Mesti berpacukan data driven. Ya. Data ni doktor, kalau kita tengok hal-hal berkait dengan tujuan dan struktur, kalau kita buka saja komputer, datang boleh macam-macam arah data. Tu yang data dah ada, dan kita juga boleh cari data kita sendiri. Tetapi mesti berasaskan data dan bukan hanya berpandangan berdasarkan opinion saja. Ini bukan hal-hal musyawarah, yang ini hal-hal berkait dengan data. Data-data maknanya data yang dikutip lah. Yes. Bukan data yang daripada agakkan apa sahaja. Bukan. Dipanggil saya dah lupa dia punya istilahnya. Data itu data yang betul. Authentic data. Authentic. Mesti authentic. Kan kita selalu buat research, data tu hal validity, reliability tu semua kita kena pastikan, dan data tu mesti data yang kredibel lah. Kredibel data yang boleh digunakan. Okey.
Kalau ada 3 tu, ini kaedahnya macam mana nak susun semula, how to. So siapa-siapa saja yang diberi amanah untuk menjadi ketua kumpulan untuk menyusun semula, ingat rakan-rakan ya, terbuka, berkolaborasi, and data driven. Okey doktor, kita tak boleh berhenti kat sini sahaja, sebab kita susun semula tu ialah untuk menambah baik kerangka sistem pentaksiran. So boleh tak kita landingkan ada 2 perkara besar yang berlaku ini, walaupun kita tak nak kata memperbincangkan, tetapi ada tak kaedah untuk kita mengingatkan kawan-kawan kita untuk terbuka, berkolaborasi dan data driven? 1, menambah baik kerangka sistem. Doktor sebut SPPK tadi. So SPPK macam mana? Kalau SPPK itu kita anggap sebagai dasar yang sudah kita pakai lebih 10 tahun, ada tak usaha untuk menyusun semula dia punya matlamat SPPK? Kita sama-sama semak dan sama-sama susun semula. Okey, lepas tu struktur dan sistem pentaksirannya. Strukturnya tadi, sebab kita nak tengok struktur. Lepas tu strategi. Tapi yang akhir sekali, pelaporan akhir PBS dan peperiksaan pusat. Wow, ini doktor, rasanya seluruh dunia mempunyai cabaran yang ini. Ada orang datang dengan comprehensive learner record. Dia tidak lagi sebut sijil, dia sebut record. Tetapi kenapa ada comprehensive learner record? Sebab dia nak gabungkan PBS dan yang berpusat, eksternal dan internal, yang cikgu buat dan yang lembaga buat. So maknanya kalau kita secara umum lah, bagaimananya ni, kalau boleh saya sikit, itu bagaimananya kita tidak dalam kita menyusun kita tidak meninggalkan akademik. Ya, Akademik kita bawa. tidak. Sebab ada keperluan Ya. untuk tenaga mahir atau tenaga yang memerlukan Betul. akademik tinggi lah. Betul. Macam STEM dan sebagainya. Betul. Itu memerlukan akademik yang tinggi. Akademik itu kat situ ilmu akademik. Ilmu akademik. Ilmu yang berasaskan akademik. Ya, Betul. ada subjek-subjek yang boleh digunakan Yes. untuk memperkembangkan Yes. pencapaian akademik itu. Betul, Ada. Kita betul. tak tinggalkan. Betul. Dan satu lagi ialah yang berbentuk holistik, yang berbentuk ongoing, Betul. yang berbentuk yang bukan yang non akademik lah, ceritanya. Betul. PAJSK seperti menilai, seperti Ada 3 lah doktor. Akademik, karakter, and competency. yes. Kalau boleh. Correct. Kalau boleh. Correct. Kalau boleh yang itu. Ya. Yang itu. So apabila cerita tentang PBS dan berpusat, kita lebih baik halakan ke arah itu dan bukan sangat ke mata pelajaranan bentuknya. Ya. Kan maknanya ilmu akademiknya apa, tak kisah mata pelajaran apa yang kau ambil gitu. Lepas tu yang kedua ialah character development. Lepas tu yang ketiga ialah competency enhancement. Dan ada satu lagi di situ, di mana pentaksiran yang boleh kita dia dah selalu, kalau dululah saya sendiri secara pribadi menyangka bahawa kalau pentaksiran itu hanya untuk small scale. Dia hanya untuk school base saja, untuk di sekolah, hanya untuk formative saja. Tapi sebenarnya assessment itu, pentaksiran itu ataupun formative boleh dilaksanakan dengan cara large scale assessment. Dengan size yang besar. Yang kita dalam struktur SPPK kita dipanggil pentaksiran pusat. Dalam struktur yang sama, Yes. kita ada pentaksiran pusat yang merupakan large scale assessment. Large scale assessment. Dan ini cerita dunia ni. Ini Cerita dunia. Kalau boleh saya sebelum apa itu large scale assessment? Large scale assessment have shown that consistent cakap orang putih. investment in defining and supporting the most at-risk learners and school in crucial to shifting the bottom of the learning distribution and educating more children to higher levels
of Skills and Knowledge. Ini OECD 2016. Dia menggunakan large scale tapi dengan tujuan yang tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pembelajaran murid tadi, supaya daripada maklumat itu murid boleh dibantu untuk memperbaiki pembelajarannya, murid boleh dibantu untuk mendapatkan motivasi sebagai pembangunan kendiri. So walaupun misalnya murid itu tidak diberikan peperiksaan, tapi mereka ada large scale assessment. Dia ada motivasi untuk belajar, untuk maju. Begitu. Sebab dia sudah ada tanda jaya. Tanda jaya. Betul. Dia tidak menunggu peperiksaan akhir itu, tapi dalam perjalanan itu dia sudah ada tanda jaya. Dan tanda jaya itu tak final. Maknanya kalau ada benda yang boleh dipertingkatkan, kita tingkatkan. Kalau OECD, Dr. Kodri, OECD ni kalau OECD dia punya large scale assessmentnya bukan hanya berbentuk test, tetapi juga berbentuk research. Maknanya murid itu murid, kalau OECD murid umur 12 tahun, dia bukan hanya diberi ujian, tetapi ada research yang ada questionnaire, ada questionnaire yang sangat powerful, yang boleh melihat sejauh mana murid ini telah belajar, sejauh mana murid ini telah menguasai apa yang dipelajari dalam objektif pembelajaran mereka, dalam objektif kurikulum, objektif matematik sebagainya. Dia boleh tahu murid ini dia punya tahap literasinya bagaimana, tahap numerasinya bagaimana, dia boleh tahu situ. So pentaksiran pusat itu adalah strukturnya. Dalam struktur lah perbincangan ini. Pentaksiran pusat itu struktur dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Betul, dokter? Satu, pentaksiran pusat. So pentaksiran pusat ini large scale assessment yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Oleh lembaga peperiksaan pusat. Oleh satu agensi pusat, oleh lembaga peperiksaan. So di sinilah kita dalam menyusun semula tujuan dan struktur kena ambil kira yang ni. Kena ambil kira. Dan dia kenalah ciri-ciri, sebab kita nak mentaksir yang kita tahu bukan pencapaian tau. Pencapaiannya kita buat dalam peperiksaan pusat. Dalam pusat peperiksaan tadi tu. Yang menegak tentang kan. Tetapi yang ni large assessment ini, large scale assessment ini, mungkin dia punya instrumen ataupun dia punya item-item yang digunakan, dia lebih macam mana ya, ada ciri-ciri tertentu lah. Dr. Jamil, ini ke yang disebut oleh PMX kita matrix tu? Betul. Mana yang disebut matrix itu kalau dalam struktur kita pentaksiran pusat kan? Dan pentaksiran pusat itu adalah large scale assessment. Dan kita akan buat di tahun 4. Dan tingkatan 3. Dan tahun 4 tu kita bukan nak tengok pencapaian mata pelajarannya. Bukan. Kita nak tengok dia punya, orang kata apa ya? Orang kata proficiency in learning. Betul. Ataupun kompetensi lah, pun boleh. Ada tahap kompetensinya bagaimana. Betul. Jadi kalau tahap kompetensinya, dia tak boleh lagi soalan berbentuk UPSR. Dia bukan achievement lah. Bukan achievement. Di situ kena pegang. So yang kata matrix pentaksiran pusat itu, rakan-rakan yang dikasihi, dia tidak mengukur achievement. Bukan. So bagaimananya, kalau bagaimananya kata bagian, kita gunakan je lah mana-mana yang ada kat sekarang ni. Betul. So tujuannya, sekarang kita nak bercerita tentang tujuan dan struktur. Tujuannya bukan mengukur achievement. Bukan. Tapi mengukur proficiency atau kompetensi in learning. Yang selaras kita bercakap dengan pihak global. So kalau global cakap tentang literasi baca, kita ada. Literasi matematik, dia bukan matematik, Dr. Jamil ya, dia literasi matematik. Literasi matematik. Beza tu. Literasi sains, dia bukan sains ya. Dia literasi sains. So kalau kita sediakan anak-anak kita di tahun 4 dan tingkatan 3 bercakap tentang 3 perkara tu, proficiency learning dalam literasi sains, literasi matematik dan literasi membaca,
Maka ada data itu. Jadi bagaimananya nanti tu, bagaimana kita nak menyusun semula tujuan dan struktur pelaksanaan tu, kita kena clear bagaimananya tu, bagaimananya tu misalnya Betul. kena betul lah. Betul. Istilah yang kita gunakan, term-term yang kita gunakan kena betul. Maknanya kita kena positionkan di situ. So apa yang PM cakap tu bukan untuk dibincang dan ditolak, tapi diterima dan Sebab PM sebut dia bukan datang daripada pemikiran dia. Ada diceritakan dalam ASEAN, ada diceritakan di OECD. Oh hebat, sokong PM nampak. Bukan begitu maksud saya. Tidak. Betul lah. Tapi kita benda yang betul tu kita support lah. Kita support. Dan kita kena jelaskan bahawa apabila kita dikehendaki murid-murid menyediakan murid-murid darjah 4 kita buat darjah 4. Kita buat darjah 4. Sedangkan CPLMT di darjah 5. Yeah. So maknanya kita dah ready di tahun 4 untuk di tahun 5 nanti gitu. Okey. Lepas tu kita buat di tingkatan 3 sebab dia orang akan buat PISA di tingkatan 4. Yes. Oh, dan kita kena tahu betul lah bahawa dia bukan pencapaian seperti UPSR. Yes. Jadi kalau ada yang mengatakan bahawa negara kita telah mengambil semula UPSR, tak betul. Okey. Sebab yang disebut ialah mengukur matriks pembelajaran. Okey. Apa itu matriks pembelajaran? Kena dibincangkan secara tuntas. Yes. Matriks pembelajaran itu apa? Yes. Dia bukannya seperti UPSR, bukan seperti PT3, bukan seperti UASA. Maknanya benda baru dalam pentaksiran pusat kita ada matriks. Ada matriks. Dan kita lihat apa yang dimatrikskan. Kena tanya. Itu yang disebut menyusun semula tujuan dan struktur. Komplit Dr. Jamil. Habis. Jadi di situlah kita kena faham betul-betul. Bila kita nak faham nanti, kita nak menyediakan kawan-kawan kita di lembaga periksaan menyediakan soalan ataupun item-item untuk ujian, pada ujian-ujian lah. Ujiannya dan dia punya questionnaire-nya. Kena ada tu. Betul. Jadi tak bolehlah kata, saya minta maaf banyak-banyak kalau kita kata kita sudah ada instrumennya, kita gunakan UASA. Saya rasa betul. Okey. Kita gunakan instrumen UASA untuk pentaksiran matriks pembelajaran. Digunakan tak betul. So maknanya Dr. Jamil, kita kenalah buat apa yang kita sebut sebagai pengkonsepsian, perreka bentukan dan perealisasian untuk matrik tahun 4 dan tingkatan 3. Kalau Dr. Kodri pengalaman doktor yang banyak dulu membuat ketiga-tiga perkara itu 8 bulan dia cukup tak? Cukup. Cukup. Tapi kena betul lah. Kena betul. Betul. Kita nanti akan lihat. Publik akan lihat ni. Publik akan lihat soalan bulan 10 nanti. Soalannya bagaimana? Ini macam bukan pentaksiran matriks pembelajaran. Dia kena ada konsepnya dulu. Konsep matriks pembelajaran itu apa dan ada ciri-ciri yang untuk kita buat instrumennya. Dan dia adalah large scale assessment. Apa itu large scale? Alhamdulillah. Mana kita dah susun tu dalam menyusun semula tujuan dan struktur dan apa yang kita nak buat. Dr. Jamil, dalam hal ni kita nampaknya dah tamat bercerita tentang terbuka, berkolaborasi dan data driven. Dan dengan tamatnya itu, maka tamatlah orang kata segmen menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Itu segmen satu. Mudah-mudahan kita akan 3 episod. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan usaha kita dalam podcast Dr. Jaka ini dalam masih lagi dalam musim kedua, segmen kedua memperkukuh pentaksiran berasaskan sekolah. Itu besar. Pentaksiran berasaskan sekolah. Bersedialah dengan 3 episod. 3 episod lagi dalam memperkukuh pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi kita tak boleh tinggalkan begitu sajalah. Pentaksiran sekolah, suka tak suka kena bawa. Alhamdulillah. Nanti kita akan bincangkanlah bagaimana apa yang akan kita bincangkan dalam segmen kedua
tajuk itu. Sehingga jumpa lagi, saya Jamil Adimin Dan saya Kodori Ahmad. bertemu sekali lagi dalam podcast Dr. Jaka dalam musim kedua, segmen kedua, dalam episod 4, 5 dan 6. Okay. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.